Kadang kau duduk diam dan tanya dalam hati, kenapa aku rasa macam ni? Apa salah aku? Kau dah cuba macam-macam. Positif, sibukkan diri, ikut nasihat orang, tapi tetap rasa kosong. Macam kepala kau hidup, tapi jiwa kau tak ikut sama. Dan setiap kali kau cuba faham apa yang berlaku, semakin banyak persoalan datang, sampai otak kau rasa macam medan perang yang tak pernah tenang. Geng, kadang Tuhan sengaja sembunyikan jawapan tu. Bukan sebab dia nak kau sesat, tapi sebab kalau semua jawapan datang sekaligus, kau takkan sempat belajar cara rasa. Sebab ada benda dalam hidup ni, kau takkan faham dengan logik. Kau cuma akan faham bila kau berani tenang dalam diam. Bila fikiran kau terlalu penat, kau akan cari sebab untuk setiap perasaan. Kenapa aku sedih? Kenapa aku tiba-tiba takut? Kenapa aku tak boleh rasa gembira macam orang lain? Dan bila kau tak jumpa jawapan, kau mula rasa rosak. Padahal kau tak rosak. Kau cuma terlalu lama bertahan tanpa rehat. Kadang Tuhan biar fikiran tu kabur sebab dia nak kau berhenti cari kawalan. Manusia selalu nak tahu kenapa, sebab itu buat kita rasa selamat. Tapi bila semua benda tak boleh dikawal, kerjaya tak jadi, hubungan gagal, emosi jatuh, kau rasa dunia lawan kau. Sebenarnya bukan dunia, itu cuma hidup. Dan hidup memang tak bagi semua jawapan dalam satu masa. Kau tahu kan, geng? Ada hari yang kau bangun dan semua rasa berat. Bukan sebab ada apa-apa berlaku, tapi sebab otak kau dah tepu. Emosi kau penuh, tapi kau tak tahu dengan apa. Itu bukan lemah, itu tanda kau dah sampai had. Dan masa tu, Tuhan tak suruh kau faham, dia cuma suruh kau berhenti dulu. Berhenti untuk dengar semula diri sendiri. Bukan nak betulkan semua, tapi nak dengar. Sebab kadang, dalam bunyi bising kepala yang tak henti menyoal, ada suara kecil yang dah lama engkau abaikan. Suara tu lembut. Suara diri sendiri yang cakap, aku penat, aku nak rehat. Tolong berhenti marah diri aku. Itu yang Tuhan nak kau dengar. Dia sembunyikan jawapan luar sebab dia nak kau tengok dalam. Dia tahu kalau dia bagi semua jawapan cepat, kau akan terus lari tanpa betulkan luka yang dalam. Tapi bila dia biar kau hilang arah sekejap, kau mula perlahankan langkah. Dan dalam perlahan tu, kau jumpa balik diri yang kau hilang dulu. Sembuh tak selalu nampak indah. Kadang sembuh tu nampak macam kekosongan, macam tiada emosi, tiada tenaga, tiada keinginan. Tapi itulah fasa pemulihan sunyi. Macam tanah yang baru dibajak, tak cantik, tapi tengah bersedia untuk tumbuh semula. Tuhan tahu kalau dia bagi kau rasa baik terlalu awal, kau akan terkejut, kau akan runtuh semula. Jadi dia bagi kau fasa perlahan ni supaya jiwa kau kuat dulu sebelum bahagia datang balik. Mungkin sekarang kau rasa hilang arah, rasa macam semua yang kau buat tak bermakna. Tapi geng, hilang arah bukan tanda gagal. Itu tanda kau dah keluar dari tempat lama dan sekarang tengah cari jalan baru yang lebih sesuai untuk diri kau yang sebenar. Kadang Tuhan tak tunjuk jalan sebab dia nak kau belajar percaya pada langkah pertama. Bila kau berani ambil satu langkah kecil, barulah dia tunjuk langkah kedua. Sama juga dengan fikiran yang berkecamuk. Kau tak perlu hapuskan semua rasa negatif untuk tenang. Tenang bukan datang bila tak ada apa-apa yang sakit. Tapi bila engkau tak lagi lawan semua yang sakit tu, Tuhan tak minta engkau jadi kuat. Dia cuma minta engkau jujur. Jujur bila engkau sedih, jujur bila engkau takut, jujur bila engkau rasa hilang. Sebab kejujuran tu sendiri dah satu bentuk penyembuhan. Dan bila engkau mula terima yang tak semua benda perlu difahami sekarang, fikiran kau akan perlahan-lahan tenang. Kau mula nampak corak macam mana setiap kehilangan, setiap kegagalan sebenarnya bawa engkau ke titik ni. Titik yang dulu kau takutkan, tapi sekarang jadi tempat kau belajar tenang walau tak tahu jawapan. Jadi kalau malam ni otak kau masih tanya, kenapa? Kau tak perlu jawab. Tarik nafas panjang, pegang dada dan cakap perlahan-lahan, aku tak faham semuanya, tapi aku percaya aku masih dijaga. Sebab kadang, geng, jawapan bukan datang dalam bentuk kata-kata. Dia datang dalam bentuk ketenangan kecil. Bila hati engkau tak lagi gelabah walau hidup masih berantakan.
Bila engkau mula rasa damai, walau masalah belum selesai, itulah tanda Tuhan dah mula tunjuk jawapan tu perlahan-lahan tanpa engkau sedar. Dan bila satu hari nanti engkau pandang semula ke belakang, kau akan nampak betapa indahnya perjalanan yang kau sumpah dulu sebagai penderitaan. Sebab di sebalik setiap kesunyian, setiap tangisan, ada proses yang Tuhan atur untuk jadikan kau lembut, bukan lemah. Jadi jangan risau kalau sekarang kau tak nampak jalan. Jangan paksa diri untuk faham semua yang sedang berlaku. Kadang Tuhan sembunyikan jawapan bukan untuk buat kau sesat, tapi supaya kau belajar sabar, belajar percaya dan belajar perlahan-lahan tanpa menyakiti diri sendiri. Sebab bila masa tiba nanti, geng, kau akan sedar Tuhan tak pernah senyap. Dia cuma tengah bekerja dalam diam, menyiapkan kau untuk tenang yang kau belum tahu macam mana nak rasa sekarang. Dan bila tenang tu datang akhirnya, kau akan faham kenapa semuanya perlu jadi lambat.